saya bos you dengar cakap saya. Okay, bila you jadi bos orang boleh dengar cakap you. Dan bila dah satu isu, kita tak datang dengan why, kita tanya banyak lebih kepada apa dan bagaimana. Bila banyak kenapa, dah jadi problem fokus. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton-penonton setia audio siar Pandu Citra @Intan pada hari ini? Saya harapkan anda semua sihat hendaknya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama dengan saya, Midi Saleh, dalam satu-satunya program audio siar yang mengupas konsep Pandu Citra dari pelbagai sudut dan perspektif. Baiklah, dalam episod kali ini kita akan mengupas satu tajuk yang sangat dekat dengan realiti sektor awam atau sektor perkhidmatan awam di Malaysia sekarang ini, iaitu tajuknya From Command and Control to Coaching. Adakah ia dapat mengubah budaya birokrasi? Dan untuk itu, bagi membincangkan topik ini bersama-sama dengan saya di studio pada hari ini, saya amat berbesar hati mengeluh-elukan kehadiran Dr. Saravanan S.R. Sundaramurti, pengarah di Health Performance Unit Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga kita ada bersama-sama dengan kita pada hari ini Encik Muhammad Jauzi bin Johari, pegawai tugas-tugas khas dari Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Selamat datang Doktor dan Tuan. Terima kasih Midi, terima kasih. Program kami pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Okey, sebelum kita bercerita lebih panjang lagi, sambil-sambil kita bercakap, kita santai-santai je Doktor. Tuan boleh sambil-sambil tu kita minum. Boleh. Kalau air habis tak apa, kita boleh keluar tambah lagi. Sambil-sambil kita borak, kita minum. Boleh. Saya mulakan sesi kita pada hari inilah dengan satu soalan. Bukan saya je nak tahu, tapi rakan-rakan penonton kita buat tahu. Boleh kongsikan sedikit latar belakang Doktor, mungkin dalam perkhidmatan awam, dan mereka nak tahu sebenarnya, yang nak tahu latar belakang Doktor dalam Pandu Citra itu sendiri sebenarnya. Bolehkah Doktor? Boleh. Terima kasih mengucapkan kepada Encik Amidi dan juga pihak Intan untuk memberi peluang untuk saya pada hari ini. Tapi memang terasa terhormat lah untuk berkongsi serba sedikit daripada pengalaman saya lah. Saya sebenarnya berada di Kementerian Kesihatan lebih kurang 20 tahun lebih lah. Tapi menyandang sebagai pengarah di Health Performance Unit ni dah selama 4 tahun dah. Dan menceburi dalam Pandu Citra saya rasa 2,5 tahun. Okey. Saya rasa memang perlulah, tiba masanya lah untuk kita berkongsi pengalaman-pengalaman kita lalui di Kementerian Kesihatan. Dan juga memang topik ini bersesuai lah. Sebab memang doktor suka kita command. Dan kita juga suka kontrol. Bukan juga kat kementerian juga. Balik rumah pun kita buat macam tu juga. So terikut-ikut lah apa yang kita kerja. Kita balik rumah pun kita suka command bini, anak, semua kita command. Kita juga suka kontrol. Cik Jauzi macam mana? Boleh kongsikan sikit latar belakangnya. Alhamdulillah Midi, dalam perkhidmatan saya dah ini dah tahun saya yang ke-16 lah sebenarnya. Daripada tahun 2010. So berada di bawah SUK Negeri Sembilan, saya ditempatkan di Pejabat Menteri Besar Negeri Sembilan lah. Terus terang ni dah tahun yang ke-7 dah sebenarnya. Masuk penggal kedua dah. Penggal kedua pemerintahan Yang Menteri Besar. Dan sedikit latar belakang berkenai Pandu Citra ni, dia dah tahun saya yang kedua lah. Sekali dah tahun kedua, dah almost 2 years dah saya dalam sesi Pandu Citra. Asalnya kawan lah. Kawan confirmkan, Jauzi ni ada satu kursus ni, aku rasa better kita join, kita nak tengok kan. Lepas tu pada waktu itu kalau saya tak salah, coaching for leaders. Coaching for leaders. And then bila kita pergi tengok, lepas tu saya cakap kawan saya, ini satu yang lain ni. Kan satu dia menarik. And then so dalam sesi tu, lepas sesi yang tu, and then ada lah yang sesi yang seterusnya. So saya cakap dengan kawan saya, okey lah, saya interested macam tu. So alhamdulillah SUK pun bersudi dan berbesar hati untuk menaja. Maka kita buat apa yang bagus lah. Sampai kita kat sini lah sekarang. Alhamdulillah. 2 tahun, lebih kurang 2 tahun Doktor dan juga Cik Jauzi terlibat sebagai pemandu citra.
Okay. 2 tahun tu satu, ada orang kata 2 tahun tu bukan masa yang panjang, tetapi kalau kita sendiri melaluinya, itu satu tempoh masa yang boleh cukup mematangkan kita sebenarnya. Betul. Sebagai pemandu citra. Doktor sendiri, saya nak bertanyakan, tadi doktor cakap command and control ni dia agak sebati dalam dunia perkhidmatan sebagai seorang doktor perubatan. Dr. Sarah doktor perubatan tadi masa saya mula nampak gayanya, tak nampak ni bukan, ni memang doktor perubatan ni, dia cara dia pandang kita kan, tengok ni kan, dia tengok kita punya BMI, dia scan macam tu kan, so risau sikit lah tadi. Okey, doktor, kalau doktor saya cakap tadi, okey, the terms command and control tu dia amat berkait rapat dengan kerjaya doktor sebagai seorang doktor perubatan dan juga dalam kehidupan seharian doktor. Kalau boleh saya tahu, antara command and control dengan pandu citra, yang manakah yang doktor rasakan ada dia punya persamaannya bila dalam perkhidmatan awam ni, antara tiga tu, command, control dan pandu citra, ada tak persamaan dia dari sudut pandang doktor? Ini satu soalan yang susah nak dijawab. Tak apa, kita kongsi jawapan. Kita kongsi. Kita kongsi jawapan. Kita kongsi. Sebab ini berasal daripada asal usul kita lah. Bila kita belajar kan perubatan, kita memang diajar supaya memberi command. Sebab kita tengok pesakit. Bila kita jumpa dengan pesakit, kita bagi konsultansi dengan pesakit. Betul. Dan dia merupakan klien untuk kita kan. So bila dia sebagai klien dengan kita, dia sebenarnya datang tu nak jumpa kita tu sebab dia memerlukan nasihat. Perlu tak? Nasihat. So sebab dia tidak tahu konsep kesihatan, dia tidak tahu konsep perubatan. So dia datang tu mengharapkan dia akan dapat satu nasihat. So kita tak boleh bagi dia choice. So dia nak direct information. Betul? So disebabkan dia perlukan direct information dan kita mempunyai informasi tersebut, so kita rasa teknik yang nak command tu lagi senang sebab dia perlu tahu apa yang dia perlu buat. Apa yang dia perlu buat tu dia kena tahu kan. So kita terus bagi command daripada kita bagi dia untuk choose. Kita tak boleh bagi dia choice sebab dia tak tahu. Information dia tak ada. Nombor 2, disebabkan dia harap kita yang akan memberi dia tunjuk ajar yang betul dan kita memberi pendekatan dan penekanan yang perlu. So disebabkan control, we have to take control lah. Kita kena control dia punya cara untuk menawan penyakit. So melawan penyakit tu kita yang tahu sebab kita belajar. So dia tidak mempunyai aspek ataupun tidak mempunyai peluang untuk mengetahui info-info ni. Dan ini zaman masa tu internet tu masih belum ada lagi lah. Betul. Zaman tu kita kena pergi perpustakaan. Nak cari, nak duduk baca buku pula, buku perubatan semua tebal-tebal. Bukan sikit-sikit. Dan zaman masa tu pula kita tak ada ChatGPT. Betul. So kalau sekarang ChatGPT nak tanya saya demam, terus dapat jawapan. Dulu tak ada. So zaman tu zaman lain. Zaman tu memang sesuai lah command dengan control tu. Kita tak boleh salahkan. Kalau nak cakapkan command dengan control tu negatif, memang tak betul lah. Kan untuk pandangan saya lah kan. Betul. Tapi bila kita nampak perubahan zaman berlaku, teknologi semakin meningkat. Dan penggunaan teknologi pula semakin meningkat. Dan accessibility dah sekarang banyak ramai yang ada kan. So kita rasa command dengan control ni tak bersesuai sangat lah pada masa ni kan. Tak sesuai sangat. So saya rasa bila teknik-teknik coaching ni bila saya belajar, saya rasa coaching ni lagi sesuai. Lagi sesuai. Salah satu daripada untuk saya salah satu daripada indikator sebab saya ni sebenarnya pakar dari segi monitoring dengan evaluation. So bila nak monitoring ni kita perlu ada satu measuring tool. Dan kita selalu akan gunakan indikator. So untuk saya bila kita nampak sebegini, indikator yang kita nampak tu adalah bila pesakit tu datang jumpa kita kan, dia dah buat homework dia. Faham tak? Dia dah buat homework dia. So kita bila kita nak bagi command dengan control kat dia tu, dia rasa siapa pula dia ni? Kita pun ada knowledge. So kita kena gunakan coaching teknik ni. So bila saya belajar coaching teknik ni 2 tahun lebih ni, saya rasa coaching teknik ni sekarang sesuai pada zaman peraliran ni.
Saya rasa bagusnya guna coaching ni, lagi sesuai. Okey, lagi satu balik kepada indikator. Kalau kita tengok medical legal kan, yang doktor-doktor kena saman ni sensitif ni. Bila doktor kena saman, zaman dulu ramai yang kena saman, tak saman. Tak kena saman ramai. Betul. Sebab para pesakit tak ada knowledge sangat. Tak ada accessibility. Yes. Sekarang tak boleh. Sekarang kalau kita tengok, kalau kita buat letakkan graf daripada tahun 1900 sampai 2025 sekarang, kita tengok medical legal case dah meningkat. So meningkat ni memang coaching ni saya rasa adalah benda yang sesuai. Sekarang doktor-doktor kena belajar cara coaching ni. Sebab dia belajar coaching ni, dia dapat tahu apa yang kita perlu menambah, ataupun kita boleh tengok macam mana dia boleh buat solusi dia sendiri. Sebab dia dah ada gaya hidup dia secara sendiri. Dia dah tahu mana nak pergi beli makanan, apa yang nasihat, apa yang nutrition, apa yang tak nutrition dia cakap. Kita tersilap cakap, kita salah. So sebagai profesional dari segi perubatan, saya rasa coaching teknik ni memang sesuai. Cik Jauzi setuju ke dengan pandangan doktor? Itu pandangan daripada dari aspek mungkin perkhidmatan perubatan. Betul. Dalam aspek perkhidmatan pentadbiran pula, macam mana? Adakah kalau kita boleh katakan command and control tu tak sesuai langsung kita guna pakai sekarang, kita kena gunakan pendekatan pandu citra lebih sesuai. Kalau di peringkat pentadbiran. Kalau dalam peringkat pentadbiran, kalau ikut pengalaman, senang cerita dua-duanya perlu. Dua-duanya perlu. Hakikatnya apabila sekarang ni kalau Pak kata ucapan Kak Sen pagi tadi, dan kita boleh tengok our top leaders, top management baru-baru ni pun ada banyak menyentuh tentang kita tak nak satu aliran top down dah sekarang. Kita nak lagi satu aliran yang bottom up. Kita dapatkan feedback tu daripada bawahan, daripada rakyat sendiri. So daripada situ, bila top down, automatik dia akan jadi command and control. Tapi macam mana kita nak dapatkan kaedah bottom up tu adalah dengan kaedah coaching. Dia jalan seiringan. Walaupun kita dapat feedback tu daripada bawah, keputusan tetap kena buat. Nak dapat idea, nak dapat solution, coaching punya style okey. Dia akan mendatangkan idea, dia akan mendatangkan inovasi, dia akan mendatangkan solution. Tapi bila dah ada, paling mudahnya apabila ada A dan ada B, dua-duanya sama rata, dua-duanya risk dan benefit dia sama, command and control tetap perlu sebab nak buat keputusan. So bukanlah kita totally abolish command and control, tak. Perlu ada. Tak nak dalam waktu yang kritikal, especially dalam buat keputusan, ataupun kalau nak lagi mudah apabila berlaku krisis pun sama. Command and control tetap kena ada. So saya tak nampak lah command control tu kita kena hilangkan 100%. Tak boleh, dia tak jadi. Sama pula dalam kita punya style, struktur organisasi kita adalah secara hierarki. So benda tu dah ada. So cuma adalah bagi saya, pendapat saya lebih wajar kalau kita membudayakan elemen coaching tu. Sebab dia boleh diamalkan kat mana-mana peringkat. Dia boleh diamalkan kat mana-mana peringkat. Dan yang paling, dan dalam masa sama, hierarki kita daripada atas ke bawah dia menegak. Tapi dengan coaching, kita boleh jadikan yang atas dan yang bawah sama level. Itu je sebenarnya. Bagaimana caranya tu? Kalau boleh huraikan sikit melalui pandu citra, boleh dia cakap mengharmonikan antara atas dan bawah tu, macam bagaimana caranya? Kalau boleh tuan bagi contoh. Dalam pengalaman saya sebelumnya, bila dalam grade bawahan, bila command and control datang satu masalah, contoh saya mudah, bila datang satu masalah, kalau ikut buku, kalau ikut zaman dulu, datang satu masalah, kita akan terus bagi arahan. Kan? Kita yang ke atas-atas ni kita dianggap sebagai pakar ke, dah lebih lama ke, dah senior ke. Tambah kalau tak ada semua itu pun, kita akan dianggap sebagai bos. So bila sampai ke orang bawah akan datang kita, bos ni ada problem, ni nak buat apa ni? Bos macam mana nak buat? Bos macam mana nak settle? Dia jadi macam tu. Tapi so kalau command and control, kita bagi buat macam ni, buat A, buat B, buat C. Kita dah ada, kita panggil apa, SOP, kita dah ada tu cara. Tapi dalam coaching, satu cara yang paling mudah, kita nak ada yang pertama two way punya communication.
maka kita datangkan satu soalan balik. So kalau pendapat awak, macam mana nak settle? Itu sebab kadang orang selalu kata dalam 2 tahun lah saya bermakna coaching kan, tak tipu. Coaching ni masih lagi dianggap sebagai sekadar satu term saja. Kebanyakan kawan-kawan ataupun even bosses menganggap benda hanya sekadar satu term. Dah coach ataupun coaching. Tapi hakikat sebenarnya adalah pembudayaan dia tu. Macam mana kita nak amalkan budaya coaching tu. Dia start dengan soalan balik je. Datang satu soalan, bila ada isu datang, soalan yang paling mudah lah, okay, macam mana kita nak settle? Bagaimana kita nak settle? Apa yang kita nak kena buat? Bila command and control, staff ataupun orang bawahan, even kadang kawan-kawan kita sendiri, dia datang kat kita, dia nakkan satu soalan, dia nakkan satu jawapan. Sebab kata sama hubungan doktor dengan klien tadi. Bila klien datang, dia sakit, dia datang kat kita, dia nak jawapan. Sebab dia tahu dia tak ada info. Doktor ada info, dia akan bagi. Tapi bila kawan-kawan macam tu juga, kita ada SME kita, dia ada SME dia, kita saling merujuk. Cuma beza sekarang, macam doktor cakap tadi, kita ada accessibility. Bila kita argue, dia akan datang balik. So budaya argue tadi, instead of kita argue, kita daripada problem datang, kita jangan fokus lama-lama dekat problem. Kita fokus kat solution, bagaimana nak settle. So kalau kita nampak datang satu benda, macam baru ni contoh apa kita dia dah, contoh apa kita dia dah satu contoh yang amat bagus. Kawan tu walaupun kat luar negara, dia call, dia tanya, Jozi, aku ada masalah. Dia cerita, saya dengar dulu, terus saya tanya balik. Dalam kes ni, kau nampak macam mana cara yang paling mudah dan cepat nak settle? Kita tanya dia dulu. Dia akan senyap. Dia tadi dia senyap jap. Lepas tu aku nampak kalau macam ni lebih sesuai. Kita bukannya nak bagi info, hakikatnya terus terang kita dah tahu dah sebenarnya jawapan dia apa. Tapi at the same time kita nak membudayakan coaching tu. Kita nak membudayakan coaching. Hanya satu soalan. Dan daripada situ kita akan verify balik. Pernah tak ada kaedah yang sama yang kau tengah fikir ni, yang diguna pakai sebelum ni ke, ataupun dalam kau punya unit tu pernah diguna pakai? Ada? Bos okey? Okey? Dan tunggu apa lagi? Buat je lah. Buat je lah. So bila dah macam tu, dia macam betul juga. Kita dengan harapannya biasanya bila coaching ni, sebab the ultimate objective of coaching adalah dia tahu bagaimana nak cari. Dia sendiri dengan kendirinya, dengan berdikarinya, self-independent, dia tahu, okay, kita secara unconsciously, kita sebenarnya mentrain dia untuk melatih dia kan, untuk lepas ni dia akan fikir, aku ada masalah, betul lah itu yang ni dah pernah buat, tapi mungkin kalau tak sesuai dia akan tengok apa kaedah lain yang sesuai. So kita start dengan macam tu. Boleh saya katakan kalau melalui konsep pandu citra tadi, kalau kita nak menangani permasalahan lah seperti Cik Jauzi kongsikan tadi, dapat membantu individu itu untuk mengenal potensi diri dia. Boleh katakan begitu? Betul. Boleh. Dan saya suka nak kaitkan bila Cik Jauzi cakap tadi, kalau command and control ni dia sesuai kalau kita gunakan dalam satu perkara yang, dalam satu urusan yang memerlukan kita buat keputusan yang segera. Okey, tapi dalam pengurusan konflik kurang sesuai. Dan saya yakin dalam dunia perubatan banyak pengurusan konflik yang perlu kita selesaikan sebagai seorang doktor perubatan hari-hari. Kalau doktor, kalau boleh bagi satu mungkin contoh bagaimana dalam pengurusan konflik tu, kalau kita gunakan pandu citra punya elemen ataupun apa sahaja yang kaedah-kaedah dalam pandu citra tu boleh membantu kita. Mungkin tak dapat selesaikan 100%, tapi boleh dapat mengurangkan konflik. Kalau doktor boleh kongsikan. Contohnya saya sebelum jadi pengarah di unit saya, ni adalah urusan pentadbiran. Bila dekat klinikal lain So sewaktu klinikal, saya pun lama dah tak tengok patient dah ni. Tak tengok patient pun dah berapa tahun dah, 10 tahun, 15 tahun dah. Rindu doktor? Rindu tu rindu, tapi tak rindu pun tak rindu jugalah. Okeylah.
Okey. Sebab maksimum lah kan, maksimum bila kita nak jumpa seorang pesakit kan, disebabkan kekangan masa, dan juga disebabkan kadang-kadang kita tak cukup doktor dekat lapangan. So pesakit pula bertambah. Kita tak boleh biar dia tunggu. Kadang-kadang sekarang pun kalau kita ada isu kan, patient menunggu lama di klinik ke di hospital lah kan. So kadang-kadang disebabkan kekangan sebegitu, ramai dan kita tak cukup staff. So kadang-kadang command dengan kontrol ni senang. Dia datang, kita beritahu, kita hantar dia balik. Tapi kalau you berbandingkan apa yang berlaku dekat kerajaan, platform kerajaan daripada platform swasta kan, swasta pula kenapa doktor ni boleh sembang lama-lama, kan. Tapi kat kerajaan kita tak sembang lama-lama. Tetapi yang elemen command dengan kontrol dengan coaching ni, saya bila kita dapat lalui berdua-dua ni, dari segi klinikal ataupun dari segi pentadbiran, saya rasa coaching tu datang dulu. Pada sekarang ni saya gunakan coaching dulu, teknik coaching dulu. Sebab coaching ni rasa macam memberi satu elemen kepercayaan. Salah satu elemen dekat coaching tu adalah kepercayaan. So elemen ni digunakan sebab bila kita bagi coaching ni kepada seseorang ni, dia rasa dihormati. Oh, bos saya ni baguslah. Oh, dia dengar pendapat saya ni. Dia pendapat. So kita kadang-kadang rasa walaupun dia junior kita, 10 tahun junior, kadang-kadang 15 tahun junior, kadang-kadang baru 20 tahun junior, baru je masuk. Tetapi kita juga kena memberi kepercayaan kepada dia sebab dia baru keluar daripada sesuatu sekolah kan. Baru keluar daripada universiti, baru grad. So bila dia grad tu, information dia ada tu lain sikit. Lain sikit. Bila kita bagi dia peluang gunakan teknik coaching ni, kita bagi dia peluang untuk memberi pendapat dia, kita nampak ada juga benda-benda lain kita tak pernah tengok sebagai bos kan. Walaupun kita berpengalaman 25 tahun 20 tahun, saya bos tau. Kamu tak boleh cakap kat bos. Saya pernah dengar, saya pernah melalui benda ni. Bila saya pernah melalui ni, saya bos you dengar cakap saya. Okay, bila you jadi bos orang boleh dengar cakap you. Inilah ayat-ayat yang selalu kita kenakan. Sama lah. So bila kita dapat ni, kita terus jadi inferior sikit tau. Kita takut. Takut nak cakap. Kita terasa macam ni kita tak pandai. Macam kita tak ada ilmu. Kan? So dia menjadi kita nampak tak bagus lah kan. Tapi bila I apply coaching ni kepada saya punya staff, mula-mula kita bagi peluang, kita bagi nampak dia punya pendapat, banyaknya pula saya tak nampak dari segi angle tu. Walaupun saya ni experience 20-25 tahun, tetapi saya nampak angle yang lain kan. Kita jumpa dengan angle yang lain kan. Bagus juga budak ni. So bila nampak confident kat dia, dan lepas tu tapi kadang-kadang command dengan kontrol ni penting. Kita tak kenapa, saya terus terang. Kadang-kadang bila kita layan dia dengan sebagai ni, kadang-kadang kita dah equalkan dia. Dah equal lah. Bagus ni, kita equal kan. Kadang-kadang dia pijak kepala pula. Itu satu masalah lagi satu. Dia pijak kepala. Dia terlalu selesa. Bila dia terlalu selesa, kadang-kadang dia pijak kepala kita. So bila pijak kepala kita kena gunakan elemen command dengan kontrol. Kita kena kontrol dia. Kalau tak kontrol, benda tu dah keluar. Sebab kita kena fokus kepada, sebagai penjawat awam lah, ataupun organisasi swasta pun sekarang, dia ada misi, visi, objektif organisasi masing-masing. Kadang-kadang kita boleh ambil elemen-elemen ni, tetapi misi, visi, objektif ni memang penting untuk kita fokus kepada apakah objektif penubuhan sesuatu organisasi ni. Dan yang staff-staff baru kan, yang tak experience dalam ni, kadang-kadang dia terkeluar daripada misi-visi. So kita kena tarik dia balik. So nak tarik dia balik, coaching kadang-kadang tak boleh. Kita kena command. Doktor sebutkan staff-staff baru. Dia bila kalau staff-staff baru ni sekarang ni dia popular Gen Z. Kan? Betul. Yang Gen Millennial, Gen Z. Betul. Dia kalau apa baby boomers tu sekarang lah kan. Kalau lah saya ni nak dengar dua-dua pandangan kan. Lebih mudah pelaksanaan
ataupun aplikasi pandu citra tu kepada Gen Z ataupun kumpulan-kumpulan yang sebelum pada Gen Z ni, yang senior-senior ni, mana lebih mudah? Sebab kita ni dah terbiasa dengan command and control. Betul. Ya, Gen Z ni dia tak biasa dengan command and control. Mana lebih mudah? Menurut pandangan Cik Jauzi dulu. Kalau setakat ni saya ambil contoh, kalau dekat takbiran SUKI Negeri Sembilan saya nampak dua-dua boleh jalan. Dua-dua boleh jalan. Okey. Beza dia adalah hakikatnya sebenarnya tak kisah walaupun dia baby boomers ke ataupun dia Gen Z ke. Dua-dua cara sebenarnya ada pro and con. Tapi kalau kita tengok from another point of view, coaching ni, method ataupun cara bila dia dah deploy, dibudayakan, tak kisah apa level, tak kisah apa level hierarchy, tak kisah apa level usia, dia akan berkesan apabila di-apply betul-betul. Dia contoh, sebab dia ambil contoh macam tadi lah kan, macam mana nak elakkan konflik, cara nak mendatarkan level tu. Dia datang semudahnya, bila datang satu isu, kita kurangkan perkataan kenapa. Contoh satu tools yang kita belajar, kita kurangkan perkataan kenapa. Datang satu isu, tak kisah Gen Z ke yang bawa, Gen Y ke bawa, Gen X ke, baby boomer, bila datang, sebab ada staff kita yang pelbagai umur. Saya sendiri kalau kat pejabat yang paling tu dah 50 lebih. Kan, even bos saya pun 50 lebih. And then yang paling muda yang betul-betul tua lah tu. Saya dah rasa tua sangat dah. Saya pun rasa tua dah sekarang. Berumur lah. Walaupun kita adalah Gen X kan. Tapi bila dia datang, macam doktor cakap tadi kan, yang pertama kita dengar. Dengan kita dengar, walaupun dia kata dia rasa dia staf bawah, ataupun dia rasa dia staf baru daripada, ataupun dia memang tak tahu langsung, bila kita dengar tu sahaja dah memberikan satu tanda hormat dah sebenarnya. Itu dah first step. And then bila dah satu isu, kita tak datang dengan why, kita tanya banyak lebih kepada apa dan bagaimana. Bila kenapa jadi macam ni, kenapa tak buat macam tu, kenapa batal, kenapa reject. Bila banyak kenapa, dah jadi problem focus. Bila problem focus, macam doktor cakap tadi lah, semua orang akan diam. Kita akan cuak. Saya sendiri pun kalau bos asyik ni, kenapa macam ni, kita sebenarnya dah ada idea, kita dah tahu macam nak settle, tapi kita tak boleh nak bagi pandangan selagi bos tak berhenti. Dia duduk cakap lagi. Dah 10 minit dah ni, tapi dia masih cakap, kan patut baca macam ni, kan dia macam ni. So padahal kalau kita terus elak konflik tu, instead of asking why, kita terus dengan okay, macam mana nak settle. Automatic kita sendiri je. How je. How or what. Apa yang kita boleh buat. Apa resource yang perlu. Apa yang korang perlukan. Dia akan terus jadi, suasana tu akan berubah terus. Tak kisah pun sebenarnya. Tengok dia gen apa baik. Tak tengok hierarki baik. Itu yang saya kata tadi, konflik boleh elak dengan automatik. Hierarki tadi atas ke bawah, dia akan terus jadi data. Tapi kalau kita tak budayakan, kita datang dengan budaya command and control macam dulu-dulu, macam tadilah, aku bos, kau kena dengar cakap aku. Oh memang kita bila ada problem, kita macam solat 2 rakaat dulu, macam panjang dulu sebelum masuk bilik bos kan. Tu kita dulu. Saya dulu in fact macam tu. Betul. Itu Cik Jauzi kongsikan mungkin kejayaan pelaksanaan pandu citra di SUK Negeri Sembilan. Tadi doktor cakap pasal indikator. Indikatornya pula di Kementerian Kesihatan khususnya. Bagaimana pelaksanaan pandu citra tu setakat ini, sejauh mana kejayaan, keberkesanan pelaksanaannya, Dr. Syed? Saya rasa masih kita baru lagi. So kita masih dalam proses bagi peluang untuk dapat training dulu. Macam saya first batch lah. Dapat training daripada KKM. Ini ramai lah alumni. Kena ada banyak alumni nanti lah. Kena ramai. So kita kena memupuk budaya coaching ni pada KKM supaya sedikit-sedikit lah akan perubahan akan berlaku lah kan. So kita pun tunggulah macam mana. Doktor, dulu masa mula-mula doktor buat 2 tahun lepas terlibat sebagai pemandu citra ni, buy in kepada
urusan atasan dengan rakan-rakan tu susah ke tidak, doktor? Mula-mula lah dia nak menggamit sikit kenangan waktu mula-mula nak jadi pemandu citra ni. Orang pun tak tahu sangat pemandu citra ni apa. Kita pula yang sebagai ejen perubahan yang bersemangat ni, ada cabaran tak masa doktor? Cabaran sampai hari ni ada cabaran. Oh. Sama. Susah. Cabaran ni memang kita kena melalui cabaran tu lah. Tapi dia normal. So because you know why? Because kalau kita nak buat sesuatu perubahan, okay, perubahan tu tak boleh berlaku secara dadak. Ya. Dia kena slow and steady. Betul. Slow and steady win the race. So kita kena penetrate sikit dan kena bermula daripada kita sendiri, diri kita sendiri. Daripada kita mengharapkan orang yang akan adopt, kita kena berubah untuk adopt to the system. So the system kena bermula daripada kita, diri kita sendiri, dan kita kena berubah. Indicator tu kan. Yeah. So first indicator is on myself. Yeah. My reflection. Setuju? Betul lah. My reflection dulu. So ada sama ada, sebab saya ada beberapa kategori dan saya ada kena pakai beberapa topi. Satu topi yang penting adalah sebagai pengarah. Topi yang lagi satu penting adalah sebagai ketua keluarga. Sebagai anak lagi. Kan? So teknik-teknik ni memang boleh guna. Macam dulu kalau pergi jumpa dengan ibu bapa ni, kita gaduh je. Ya. Gaduh je. Selalu asyik gaduh je. Kan? Lepas tu dia orang dah tua-tua tu, tapi gaduh lagi. Tu kita tanya, kenapa tak makan ubat ni? Makan ubat. Kita gaduh. Sekarang bila ni kita kena ubah sikit kan. So kita kena tanya macam mak ni kan, dah makan ubat tak? Tahu tak macam mana nak makan ubat? Kan tak? Ya. Dulu makan je ubat ni. Kan. Tangan tanya banyak-banyak soal. Makan je. Saya tahu ke you tahu? Saya doktor ke you doktor? Macam tu kan. So itu satulah. Tapi jawab nak jawab sikit. Satu adalah yang tadi tanya saya kan. Satu soalan ni yang kalau compare tu generasi tu kan. Untuk saya kan, saya pula nak tanya Encik. Nak tanya, kena minum dulu ni. Kena minum Sila kan. Ni sebab kalau host kita dapat Encik, soalan ni kena minum dulu Encik ni. host je tanya soalan, kita pula tanya soalan. Ada satu, pernah tak dengar ni statement ni kan? Selalu setiap generation akan gunakan statement ni. Statement apa tau? You tahu tak? Dulu saya macam ni. Betul. Kalau jumpa anak je, dulu tahu tak bapa macam ni. Tapi benda tu saya dengar daripada bapa saya juga. Saya confirm bapa saya pun pernah dengar daripada tok saya tu. Kan? Itu template. Template ni tak berubah-ubah. Faham tak? Template ni tak berubah-ubah tau. So nak tanya, pernah tak tanya benda ni, pernah tak cakap benda ni kepada anak Encik? Tipu lah tak pernah. Tipu tak pernah. Memang tipu tak pernah. Tipu lah. So bermaksud fungsi coaching ni tak jadi. Tu kalau nak tanya indikator ni, selagi kita gunakan statement ni kepada generasi yang akan datang ni, memang coaching tak berbaloi. So nak jadi baloi tu bila orang tu stop tanya. Dulu generasi dulu saya tu, tahu tak macam mana kita susah. Kita dulu pergi sekolah tu kami jalan kaki tau. Tapi boleh dapat A. Sekarang saya bagi you driver. Saya hantar you sampai dekat kelas, nak hantar pun kita hantar. Nasib baik kita tak ada tu nak masukkan ke bilik darjah pula kan. Kita pandang ke belakang. Tapi you tak dapat A. Macam ni lah kan. So kita kena stop benda tu. Bila kita dah stop benda tu, inilah satu indikator yang menunjukkan coaching berguna. Nak tanya indikator lah kan. Sebab bila saya nampak setuju sebenarnya. Bila kita buat macam tu, dulu sekian. Dulu daddy macam ni. Dulu saya macam ni. Kita yang dengar boleh lah. Dulu tak ada ni, dulu tak ada tu. Akan jawapan kita kan. Kita akan compare tu akan ada. Bila kita pandang ke belakang, ada jadi command and control. Coaching tak ajar kita pandang ke belakang kan. Coaching ni sebab kita solution focus. Kita nak terus ke depan. Yang dah dulu tu dah lah. Kan? Stop je. Sekarang. Kita kat sekarang. Bila dia jadi dulu dah dulu dah. Saya nak berkongsi sikit lah dari segi profession lah. Dari segi bertugas di Kementerian Kesihatan
kita ada satu konsep ni tau. Baru-baru ni kan kita rasa nak mengoptimumkan apa ni orang kata, tak cukup doktor kan. Kita nak mengoptimumkan dulu. Ayat mengoptimumkan ni nampak memang cantik lah. Sebab kita nak buat pengoptimuman. Tapi bila kita tengok pengoptimuman ni, ayat ni sebenarnya ada tersirat yang macam kita ni tak kerja sebenarnya. Bila orang cakap pengoptimuman ni, optimum, bermaksud maksud yang tersirat tu, dia orang ni kerja 8 jam tu betul-betul tak? Itu yang menimbulkan kita nak gunakan terma pengoptimuman. Okey, sekarang bila saya pergi jumpa kan, sebab tugas saya nak mengoptimumkan. So bila saya turun padang, saya sembang dengan doktor-doktor muda ataupun dengan ketua-ketua jabatan kan. Tahu tak, dulu zaman saya masa kerja kat sana tu, saya boleh tengok 100 patient tau dalam satu hari. You all ni nak tengok 30 patient, 40 patient pun apa you all ni buat masa zaman saya ni okey. Zaman dia tengok kita ni, dalam hati dia lah, saya boleh nampak tau daripada mata dia tu. Kau ni pandai ke ataupun berpura-pura pandai? Faham tak? Terasa tau. Faham tak? Bila kita nampak daripada mata tu, dia dah tengok dah. Dia tak rasa macam kita ni. Yalah, zaman you tu kita boleh dengar tau. Luahan hati dia tu kadang-kadang kita dengar berdemu. Dia punya substance tu. Substance tu boleh dengar dia cakap. Yalah, zaman you tu penyakit taklah berkomplikate macam hari ni. Nombor 1. Nombor 2, sekarang ni info-info kesihatan senang nak dapat. So kita terpaksa spend more time dengan pesakit, nak jawab macam ni kan. Lepas tu itu mengambil masa. Lepas tu kena bagi confident dengan pesakit. Dan kita kena bagi info-info kesihatan yang lain. Macam-macam kita kena bagi sebab info-info ni dah banyak sekarang kan. So ini satu adalah apa yang secara praktik kita boleh nampak lah. Banyak saya suka tadi analogi yang kalaulah dulu dulu tu itu yang sebab encik tanya saya indikator. Sebagai kita ni kalau nak sambung bercakap ni 2 hari ni 2 hari ni sebab kita ada 2 tetamu 2 hari ni. Kita nak wrap up sikit sebelum tu kalaulah lagi ni jangan dikena looking forward. Okey. Doktor dan Cik Jauzi sebagai duta Pandu Citra, pemandu citra yang memberikan sumbangan secara tak langsung kepada organisasi bertugas sekarang ni, apakah pandangan doktor dulu berkenaan dengan harapan ataupun peluang pelaksanaan Pandu Citra di organisasi doktor secara khususnya dan umumnya dan perkhidmatan awam ni akan bertambah baik ataupun tidak selepas ini? Okey, ini saya kena jawab dari segi evidence based lah. Evidence based. Evidence based tu macam saya cakap tadi, dia kena bermula daripada diri I. Kalau sebelum saya attend coaching ni, lepas tu menjadi duta kan, Pandu Citra ni, saya nampak pergaulan saya bersama dengan I punya staff-staff saya kan, dia macam tak tally sangat tau. Faham tak? Dia tak tally. Tapi lepas saya attend sesi Pandu Citra ni, saya nampak saya macam telah dialuk-alukan masuk dia punya group. So the generation boleh accept saya masuk dalam dia punya group. Dan bila I dah masuk dalam dia punya group, I dah penetrate dalam dia punya group, dan I dah penetrate dengan budaya-budaya dia, I dah penetrate dengan cara-cara percakapan dia, dan I dah penetrate dengan dia punya aktiviti-aktiviti yang dia buat tu. Bila saya gunakan coaching-coaching ni, teknik-teknik yang ada tu, kita ada banyak teknik ni, 9 teknik ni. Teknik-teknik ni kita gunakan pada masa yang tertentu, pada masa yang betul. Saya rasa memang berjaya lah, InsyaAllah. Cik Jauzi, harapan baik atau tidak, dia akan berjalan. Saya tak nampak coaching ni dia akan tiba-tiba padam, tiba-tiba hilang. Bila kita dah budayakan macam doktor cakap tadi kan, saya ingat lagi sebenarnya antara cabaran yang awal-awal dulu bila kita ni kat SUK Negeri Sembilan, kami ada 2 orang. Termasuk saya ada 2 orang je.
KKM ramai, saya maklum ramai. Kalau kat Sri Negeri Sembilan kita 2 orang. And then saya ingat saya bincang dengan kawan saya, ni kalau kita nak ambil satu bangunan ni memang tak ni. Alas kita buat satu keputusan. Kita start dengan level kita dulu. Kita start dekat diri kita. Kita start kat tempat kita. Dengan satu harapan, perlahan-perlahan kawan-kawan kita start guna cara yang sama. Perlahan-perlahan staff-staff kita guna cara yang sama, dan dia akan merebak apabila mereka gaul sesama. Kita ada satu, kalau sebelum ni saya selalu dengar orang cakap, duk kerja BNB ni, kalau kita offer kan, kau ambil tempat aku nak? Tak nak, susah weh. Dia akan jadi kerisauan tu. Kita yang kat dalam, bila dah ada satu budaya coaching tu, bila dah dekat dalam, kita rasa macam susah ke? Tak ada pun sebenarnya. Tak ada pun. So bila staff-staff, dan bila staff daripada unit lain, atau bila kawan-kawan tengok macam mana kita handle, macam mana kita bawa diri kita dengan budaya coaching tu, dan kita macam tadilah, bila kawan tu datang, kita buat cara yang sama. Kita explain cara yang sama. Kita pula yang ajar dia, kau buat macam ni je, jalan macam ni. Saya selalu start dengan basic. 2 benda saya cakap. Pertama, kau kena dengar. Kau kena dengar dulu. Kita tend to give, sebab macam doktor cakap, kita nak cepat. Kita nak settle terus. Datang je masalah, kita nak apa terus. So saya cakap pertama, kau dengar dulu. Kau dengar sampai habis pendapat dia, luahan dia, apa dia nak cakap. Then kau tanya. Bila tanya, jangan tanya kenapa. Tanya dulu apa, bagaimana. Kau buat 2 ni je dulu. Saya selalu pesan kawan-kawan, dan saya sendiri yang amalkan, dia pun nampak dia amalkan, dan dia akan nampak macam kecil. Tapi bila dah lama-lama, dia akan berjalan. Kita nak budayakan sebaik mungkin. Kita tak dapat nak start the whole office. Walaupun kita dah bagi taklimat, kita dah masuk dalam WhatsApp group, kita dah keluar email, apa itu coaching, apa itu pandu citra, apa itu pemandu citraan. Kan? Again, kawan-kawan ataupun staff, even bosses ada lagi, Coach Jauzi, Coach Jauzi. Kita lah mati bukan macam tu. Kita bukan macam dekat social media, coach tu, coach ni. Kita tak suruh pun panggil kita coach. Kan? Kita lebih nak membudayakan coaching tu. So kita start dengan kita. Alhamdulillah lah, saya nampak kesan dia tu, kita tak tipu lah. Saya tak nampak lah benda tu bergerak dengan laju, pantas. Tapi hakikatnya, benda yang baik dia akan merebak perlahan. Kan? Benda yang baik dia akan merebak perlahan. InsyaAllah dengan langkah kecil, langkah permulaan ni, dia lama kelamaan akan menjadi satu simbol kejayaan yang besar. InsyaAllah. Dia berkat usaha dan juga ketekunan doktor dan juga Cik Jauzi dalam memudayakan pemandu citraan dalam perkhidmatan awam. Terima kasih. Kami di Intan amat menghargai sumbangan kedua-dua tetamu kita pada hari ini, dan terima kasih sekali lagi juga kerana sudi bersama-sama dengan audio siar Pandu Citra @Intan pada hari ini. Kalau boleh saya ringkaskanlah perbincangan kita tadi. Command and control masih relevan, tetapi pandu citra atau coaching adalah satu kunci yang boleh membina kepercayaan antara kita sesama warga organisasi kita. Yang boleh memperkasa kaki tangan kita, dan sedikit sebanyak dia sebenarnya boleh mengurangkan kebergantungan kita kepada birokrasi. Kan? Betul. Setuju Okey, terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah kalau ada kelapangan, ada masa yang lain, kita boleh berbual lagi sambil minum-minum dan sampai di sini saja untuk episod kali ini dalam audio siar Pandu Citra Intan, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menonton pada mula hingga akhir. Dan sebelum saya tinggalkan anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube podcast kami. Dan sebelum kita mengundurkan diri, kita tinggalkan mereka dengan kita punya hashtag. Boleh? Sama-sama kita buat hashtag kita. Okey, 1, 2, 3. Anda kongsi, kami dengar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.